Hey guys, welcome back to my channel. So di video kali ni kita tengok lah Beyblade nama saya apa jadi berhabuk apa dah terbiar dalam plastik ni berbulan-bulan, berminggu-minggu, berhari-hari. Kadang saya nak masuk tournament tapi tak boleh. Hati saya kata jangan masuk tournament, nanti duit habis. Jangan masuk tournament, confirm lah korang kena beli Beyblade. Tapi dengan receipt tu baru korang boleh join. So Beyblade yang Transworld saya tu yang tak terjual tu, so tak boleh buat apa-apa. Dia must skip untuk tournament. Sorry ya. Kalau ada masa baru kita masuk. So saya ingat lagi Beyblade pertama saya ialah Hellside. Okay, ini ialah Hellside punya 4 bilah sabit. 1, 2, 3 dan 4. Menggunakan ratchet 460, sama macam Drum Dagger, tapi dia pakai dulu. Dan beat bernama Taper. Okay. So untuk bay variant dia bukan evolusi tau, dia variant. Okay. Iaitu Hell Chain. Hell Chain ni di-create oleh Multi Nanairo. Semua bay lah di-create oleh Multi Nanairo. So dia apa, Kazami Bird tu tak pandai guna Hellside, so Multi buatkan bay lain untuk dia supaya dia senang guna. So inilah Hell Chain, rantai neraka, menggunakan 560 like Wizard Rod, tapi dia pakai dulu. Dia menggunakan beat jenis Height Taper. Sama je, dia just tinggikan sikit. Okay, itu untuk yang apa, Hellside. Nanti ada Hell Reaper tau, tapi masalahnya dia keluar dalam random booster. So macam ya, macam tak je nak beli. Tengoklah macam mana kalau ada ni. Kita pun nak sponsor pun boleh. Siapa nak sponsor. So next kita ada Transworld. Ini Transworld saya beli. Yang lagi satu tu tak pakai langsung. Yang ni saya beli dekat IOI City Mall lah kalau tak salah. Okay, Transworld 360 flat. Flat rata 360 Transworld. Lepas tu dia evolusi dia punya variant dia jadi Drum Dagger. Dia boleh buat berapa banyak extreme dash. Okay, dia punya 6 bilah pedang, 1, 2, 3, 4, 5 untuk deck, untuk congkir lah, congkir. Lepas tu dia gunakan 460, see, sama macam Hellside. Beat dia ialah Rush. Rush tu cepat. Rush okay. Tu baru satu. Evolusi yang ketiga dia ialah evolusi ataupun variant lah korang panggil. Dia letak dalam bag ni. Nama dia ialah Drone Buster. Come and get out. Ni Drum Buster. Okay, Drum Buster 160 Excel. Ni combo dia. Pati ingatkan dah habis. Ada lagi. Untuk variant yang keempat, Drum Brave. So kau tengoklah. Kau boleh nampak tak permainan Takaratomi? Okay, dia first dia buat core dia ke depan. Okay, macam ni. Muka hadap ke depan, muka hadap sengit ke tepi, muka macam gitu, macam belagak sikit. Lepas tu dia kembali ke depan dengan tambah lebih banyak api. Itulah permainan Takaratomi. Oh, untuk Hellhammer pun juga. Hellhammer 370 Hexa. Dia pun ada evolusi ni kat variant. Okay, Hellhammer 370 Hexa. Tapi bay ni agak noob sangat noob. Dalam anime mungkin, tapi di dunia nyata dia noob, super noob. Okay, untuk bay yang ketiga dia hadir dengan Wizard Arrow. Mana? Ni
Tapi bukan original lah, tapi stock combo. Wizard Arrow from Random Booster 470 dan ball. This driver ataupun bit bernama bola, ball. And then dia berevolusi 3 kali je. Dia tak ada macam transfer ni 4 kali. So next bay dia evolusi jadi Wizard Rod. Lepas tu nanti Wizard Arc. Tapi saya tak dapat lagi guys. Tu nanti ada kat Random Booster. Nanti saya beli kalau ada duit lah. Nah, dia skip kat sini. Tiba dia dekat UX. Okay. UX system lah. Okay, bakar sikit. So untuk bay yang ketiga mana? Kita ada Leon Claw. Tapi saya tak ada Leon Christ. Maybe kita akan beli akan datang. Lepas tu kita ada Knight Shield. Okay, dia bentuk defense. Dia ada macam mata Mangekyo Sharingan ni, dia punya bentuk dia. Dia macam internal Mangekyo. Okay. Lepas tu dia jadi Knight Lance. Ada lagi satu Knight Mail, saya tak dapat lagi. Nanti saya beli jenama lain. Jenama ori macam mahal, kita beli jenama lain. Tengoklah, tak tahu brand apa keluar nanti. Lepas tu kita ada Viper Tail. Viper Tail ni tak ada evolusi. Tu Viper dia satu tu je. Kau jimat kau beli macam ni lah, Viper Tail. Kalau Rhino Horn ni dia ada evolusi yang kedua, Rhino Reaper. Tak, pemain Tekan Atomic Blade Reaper just tukar core dekat tengah tu ke bay lain, dah jadi bay baru. Okay, lepas tu kita ada second price bay iaitu Yellow Shell. Saya tak dapat Black Shell lah sebab diorang buka kotak tak bayar. Itulah dia. Lepas tu kita dapat second price iaitu Shark Edge 360 flat low. Then ni 460 juga. 3B yang pakai 1 2, ni nombor 3. Dia menggunakan dot. Dot kembali lagi dekat Random Booster akan datang. So kau jangan beli, sabar je. Lepas tu kita ada Shinobi Shadow 180 Metal Needle. B dia saya tengok atas stamina, bawah attack, bawah lagi defense. Dia macam tidak logik di situ. Takatomi, are you lost your mind? Ini combo dia ialah price pay. So ini combo dia. Ni pun nampak macam Sharingan. See, kau tengok satu ni untuk Drum Buster boleh. Yang ini bagilah upgrade dekat ni apa, Yellow Shell ni. Nyata ni stamina. Dia bukan defense. Okay, next kita ada Wyvern Gale. Okay, Wyvern Gale 460. Mana 460 dah? 480. 480 Gearbox. Dia start sini lah baru dia jadi gear system beat. Ni Wyvern Gale. Ni semua nak jual lah, abang tak pakai lah pun. Back ni sekali nak jual. Dan kita ada Wise Tiger 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 360 ya. 360 is back dekat Wise Tiger. Banyak guys, depa semua repeat part je. Lepas tu Unite. So ni yang Beyblade X system. And then kita ada Sphinx Call 80 980. Test main nak pergi Sunway ni, tapi macam malas macam tak. Macam nak macam malas lah tu.
Dia pakai gear needle. Lepas tu gear needle ni comeback dekat Leon punya Viren. Just tukar atas yang bawah je. Yang bawah ni dia comeback. Ni Beyblade Fear Out. Lepas tu bay yang berikutnya ialah Unicorn Sting 560 Gear Point. Ya, 560 kembali. Dia muncul dekat Hell Chain. Lepas tu dia muncul dekat Wizard Road. Lepas tu dia muncul dekat dah sangkut. Dan kalau nak pergi saya kena siap-siap. Lepas tu ada Grab, pergi ke area LRT terdekat. Lepas tu turun dekat IOI. Lepas tu baru ada Grab dia sekali. Lah, kenapa tak dikunci? So ni gear point upgrade untuk beat dia. So lah, Unicorn Sting nampak sekali macam Dome Sizer. Last bay. Phoenix Wing. Tu untuk yang apa, Team Zodiac apa benda tu. Gear flat. Salah satunya bay dia colour kan. Bay lain tak ada. Lepas tu tengok macam dia bila lawan dia jadi cala. Ni evolusi terakhir. Lepas tu dia ada Phoenix Feather. Phoenix Feather 360 low flat combo dia. Bisa dapat beli. Takotomi kedekut. Haji Bakir tak nak bagi lengkap. Phoenix Feather. Lepas tu semua orang dalam anime tu guna bay dia. Dia jadi curse. And then kita masuk Beyblade terakhir lagi. Kita ada Cobalt Dragon. Banyak ni. Takotomi keluarkan satu je last spin. What the heck? Takotomi, please do more spin still. Kita ada Cobalt Drake. Lepas tu kita ada Cobalt Dragon. Kita ada Impact Drake. Lepas tu ada Shelter Drake. Ya, rasa ni dengan Vortex lebih kurang. Cuma ini Cyclone. Yang tu Vortex dia. Yang tu gear kecil, ni gear besar. So dia pakai 260. Tu pusing macam ni. Show. Tapi kalau untuk launcher yang right spin tak dipasang tu guys. Kau nampak je macam boleh. Tidak. Dia longgar. Ayo hancurkan. Dia akan dia kena launcher tu mesti kena pusing ke sini. Sekejap, bay dia patutnya ada ke mencedok tau. Ada macam tu. Dia punya bila tarik ni, bay dia akan pusing ke sini. Dia bukan pusing betul lah. Tak. Oh tak, ini maksudnya dia pusing ke sini. Dia bukan pusing ke sini. Macam ni Phoenix Feather ni, dia pusing macam ni. Ya, itulah untuk Cobalt Dragon. Jangan terbalik, turun dia. So kita ketepikan depa semua ni. Ketepi, show. Kita semua dah tunjuk kan? Okay, dah tunjuk dah. Kita nak ambil dia punya stadium. Mas ni stadium. So ni stadium dia. Stadium ni saya rasa kena jual lah. Pecah-pecah macam mana kena jual. Sebab dah tak dipakai dah. Stadium Takotomi quality teruk. Terpecah bahagian tu tepi ni. Untuk sementara saya selotip lah.
Takatomi jual stadium mahal, tapi kualiti kalah Flame. Aduh, pening kepala. Okey, yang ini kita tak boleh record tinggi tau. Bila dah lancar je baru kita boleh pegang tinggi sikit. Okay, sebab dia akan terbalik tu guys. Dia kalau record sini dia akan terbalik. Okay, melainkan saya ada 2 orang kawan yang boleh bantu. Tu boleh. Lepas tu kita ni set system, tapi kita tak ada Wizard Arc. Sorry, sebab Wizard Arc dia jual sets macam Drone Brave ni. Okay, kita tengok Leon Christ lawan dengan Rhinohorn. Okay, 2 band ni bertembung, defend dan balance. Kita menggunakan launcher ini, limited edition by Flame brand. Takatomi lah. Boleh je pakai launcher Flame, much better lah dari Takatomi. Wow. Terus ditendang keluar sebentar. Miss launch. Ngantuk lah. Tak apalah, tadi bukan miss launch sebenarnya. Dia kick bin ni, pum, keluar. So tak boleh buat apa-apa guys. Rhinohorn lah pemenangnya. Yeay. Leon Christ, Leon Clone ni padu. Ni padu, ni Noob dah lawan dengan dia. Next, Knight Shield lawan dengan Wise Tiger. Okay, balance lawan defend lagi. Okay, kita tengok apakah yang akan berlaku. Ayo, hancurkan. Lama guys saya tak main Beyblade ni. Dia pun macam tak ada semangat je nak buat video. Ayo, hancurkan. Ayo, hancurkan. Tanah kepada Knight Shield. Tengok, defend lawan balance. Defend menang. Saya tak tahu kita. Okay, Viper Tail lawan dengan Hellside. Kita tengok Bilah Sabit lawan apa ni, macam cangkul, something like that lah. Ayo, hancurkan. Ya. Pandangan korang terhad. Itu problem kau. Bapak Noob balance. Jual lah balance ni, mengarut. Ni menang. Stamina dengan 2 defense yang menang. Okay, continue battle. Kita ada Wizard Road menentang Hell Chain. Tengok apakah yang akan berlaku. Dia besar tau bay dia, tapi Noob dia tak beritahu tengok betul ke tak. Hell's Chain. Let's go. Besar lawan kecil. Extreme Dash. Extreme Dash tak berjaya. Balance lagi. Alah, apa hal lah, semua balance kalah. Noob siap. Okay, Wyvern Gale lawan Wyvern Gale dan dia. Let's go. Adakah diorang dapat buat Extreme Dash? Yo, hancurkan. Mengantuknya. Extreme Dash.
Okay, bila attack pertama kalah, dia menang. Kalah 3 stamina, 2 defense, win. Naik last lawan Wizard Arrow. Oni sama tak guna B ni? Karakter jelek. Ayo hancurkan. Ayo hancurkan. Goyang dah. Okay, stamina pertama kalah. Tewas pada jenis seimbang. Payah tunggu lembab. Okay, next bay. Kita ada Unicorn Sting melawan Dransword. Adakah siapa kena tenang keluar, siapa yang duduk dalam? Balance lawan attack ada kelebihan masing-masing. 3, 2, 1. Ayo hancurkan. 3, 2, 1. Ayo hancurkan. Curse. Kita tak nampak apa yang berlaku. Tiba-tiba gergang. Kita keluar. So Dransword tewas. A2B attack tewas kepada jenis seimbang. Kuda berotot. Kuda ni selalu pergi gym kot. Okay. Opponent kita Hellhammer melawan dengan Shark Edge yang berbahaya. Tarik slow je dia dah laju. 3, 2, 1. Go shoot. 3, 2, 1. Go shoot. Itu hanyalah testing. Nak tengok kelajuan sebenar Shark Edge. 3, 2, 1. Ayo hancurkan. That was dangerous, you know. Dia tak boleh tarik kuat sangat. Dia tarik steady. 3, 2, 1. Go shoot. Hammer. Okay, Hammer telah berjaya menenang keluar attack bay yang ketiga. Master melawan apa nama dia? Yellow Shell. Kita tengok. 3, 2, 1. Ayo hancurkan. Drumbuster. 3, 2, 1. Ayo hancurkan. Ya, lemas ya B ni. Kau jangan beli tau. Jangan beli. Kalau seller tu letak harga murah, jangan beli. B ni power padu. Attack B nombor 3 dah kalah. 4 noob. Kelas Shinobi Shadow lawan Fir'aun. Dua-dua ni lah price B dan dua-dua ialah defense. 3, 2, 1. Go shoot. 3, 2, 1. Go shoot. Serang dia Fir'aun.
Mangekyo Sharingan. Ini dia gunakan genjutsu. Okay, so kita tengok efek perlawanan tadi. Cantik. Ini ada ke satu. CX lawan dan Brave. Let's go guys. Ready guys. 3. Untuk pertama kali kita lawan. 2, 1, ayo. Oh, dia bunyi balik. 3, 2, 1, go shoot. Dia yang keluar. Pemenangnya Dark Perseus. Sebab dia telah mengcounter pihak lawan. Pom keluar. Ada kita terangga ni kot. Ni dengan ni terangga ataupun dia terangga sini. Pom keluar. Kata Tommy, please, can you sponsor me all your Beyblade product? Betul, yang selebihnya kita bagi giveaway. Ni sayang tak ada beat dia. Nak kena cari yang tu ni. Aduh, pening. This is Phoenix Wing. Saya nak cari dia punya ni lah, marker. Nak cat balik. Cat ni sikit dah. Jatuh sini. Putus kelajuan yang hyper. Bang. Extreme dash. Dia tak bergerak dengan smooth. Tapi kita tunggu je nama flame buat. Ada nampak itu. Cuma tak pasti berapa harga. Cara nak beli stadium baru tapi tak boleh. Tak ada ni tak ada orang sponsor. Jualan saya pun tegur. Why? Okay lah, bye bye, jumpa lagi.